Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai guys, Kage Phantom di sini. Hari ini kita akan bermain game Minecraft di Minecraft server Kembung MC. Anjay, Kembung MC. Ini saya akan bermain menjadi iblis. Tak, saya takkan jadi iblis. Sepertinya kita ada di tempat gacha. Saya rasa ni tempat gacha. Ni box gacha sebab saya pernah main satu Minecraft server ni. Dan saya box saya macam tu juga. Okay, lepas tu macam nak ke world ni ke? Oh ya ni. Okay, kita ke anjay, dia masuk tanah, aku masuk hell shit. Oh shit. Oh damn. Aku harap mob kat sini tak gila-gila lah. Ni setting. Let me see setting dia. Oh damn, hard. Oi, main gila dia main ni hard ni. Mati aku kalau main hard ni. Aku dah lah noob, gang. Jangan komplain, gang, kalau saya noob. Memang saya noob pun. Okay, aku berharap aku jumpa dengan seseorang untuk menemani aku. I'm feeling lonely, broken angel. Ajik. Wow, apa ni? Oh ya, tak juga eh. Hop. Tutup. Hop. Okay, hop. You spin me right round, baby, right round, baby, right round. You spin me right round. Wait, stop. Wait. Oh. Hujan bisa ke shit. Wow, mabuk. Aku rasa macam tak berbaloi lah kalau aku naik boat. Macam light gila. Apa kita pegang starter sword. Aku tak takut. Aku akan lawan Mama Bear. Allah Akbar. Sejuk. Woi Mama Bear, come here you. Tak kena. Ambil kau Mama Bear. Ini kan kalau tiba-tiba ada Kraken ni, aku salahkan diri aku sendiri lah. Betul kan? Hai Mama Bear. Mama Bear ke Daddy Bear? Kita di atas gunung. Oh anjay. Okay, boleh. On the drop another day go home. Oh, saya melihat kambing, geng. Mati. Mati korang. Jom kita jadi gila sekarang. Holy shoot. Ini bukan survivor biasa, bos. Ini horror, mat. Boleh kita buat rumah kat sini? Rumah sementara. Ni kita tanda dulu, kan? Pap. Ya Allah, benar. Bapok banyak. Aku harap Phantom tak ada muncul kat sini. Kenapa? Sebab kalau ada Phantom kat sini, aku akan jatuh dan aku akan mampus. Kau nampak tu di situ ada apa? Di situ ada ya Allah tuanku. Kita relax je, bos. Dah stress ya Allah ya tuanku. Sakit benar ya Allah.
Ni spruce. Bukan dark wood. Damn. Wih. What the hell? What the hell? Dia tembak apa sih? Anjay. Aku tak ada takut. Aku tak takut. Ya, aku takut. Deeper, a sense of isolation settled in, preparing them for the unknowns that lay ahead. Banyaknya kerja. Tengok, jom deep dive polis. Deep dive? Faham? Jom! Masa untuk Red Bus! Ada pelbagai pilihan operator ferry dan pembatalan mudah. Jom sekarang! There is kind of a swampy, large lake over here, and this is a remote campsite right here on the map. It says that you're allowed to camp here, and there is a camping symbol that says camp here. So we will be able to come here with the van, now that I know where this is, back in here, get a fire going to camp. With the dense forest surrounding them and being just north of Bear Lake, Pennsylvania, a region known for its frequent bear sightings, the need for caution was obvious. As they moved forward, the dense trees limited how far they could see into the woods, creating the perfect cover for wildlife or something else to stay hidden. Very, very high black bear population here in Tanamon, New York. We are just north of Bear Lake, Pennsylvania, and there's a reason why they name it Bear Lake, and it's not too far that way. And if there was Jadi korang, inilah hasil rumah yang aku buat. Kecil je, biasa-biasa je. Rumah yang biasa je, normal untuk kawasan macam ni. Aku buat rumah kat kawasan sini sebab tengok ni. Aku buat macam ni sebab double check, takut ada zombie apa semua. Then posisi kawasan ni adalah dekat dengan matahari, so aku boleh tengok melewati bintang. Oh ya, aku boleh sambil duduk. Nah, boleh duduk geng. So melewati bintang angkasa. Server ni. Oh, lagi satu kan kat sini kan sistem money kan, money coin apa semua. So alang-alang tu aku nak pergi kedai, aku nak beli makanan jap. /shop Harap betul lah. Oh okay. /shop buy. Yeah, kita nak beli makanan. Barang farming, aku pun perlukan barang farming juga sebenarnya. Oh, potato boleh juga, function juga potato kan. Food, ada food. Okay. Food aku perlukan nak berapa banyak Oi, 200 dah. Apa sih? Aku akan menderita lepas ni. Okay, jadi itu sahajalah video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment dan subscribe channel aku. Dan itu saja. Bye.